Salam sejahtera, nama saya Musli Silim, nombor matriks 302895. Hari ini saya menerangkan tentang analisis CVP untuk mencapai sasaran pendapatan bersih 30% pada tahun 2025. Senarai ahli kumpulan, seramai 6 orang ahli kumpulan yang terdiri daripada Muhammad Faiz Adaha bin Abdurrahman, Musli Silim, Ivonyi Nurashikin binti Rahim, Muhammad Aiman Fitri bin Saiful Anwar. Untuk pengenalan tugasan ini, nama syarikat adalah Aurora Wellness Sdn Bhd. Tujuan untuk tugasan ini adalah meningkatkan pendapatan bersih sebanyak 30% menjelang tahun 2025. Fokus adalah analisis kos isi padu, keuntungan CVP, penentuan harga jualan, kos dan strategi perniagaan. Harga jualan seunit produk RM90 dan jumlah kos berubah RM450.000 menggunakan formula kos berubah seunit darab dengan jumlah unit, yaitu 45.000 darab dengan 10 bersamaan dengan RM450.000. Kos berubah seunit sama dengan 10 RM10. Jumlah kos tetap bersamaan dengan 135.000 seunit, dapatlah RM80. Seterusnya, nisbah margin sumbangan 88.89%. Untuk mendapatkan jumlah ini, nisbah margin sumbangan bersamaan dengan sumbangan margin seunit bahagi dengan harga jualan seunit darab dengan 100, yaitu sumbangan margin seunit 80 bahagi dengan harga jualan seunit 90 darab dengan 100%, dapatlah 88.89%. Seterusnya adalah titik pulang modal unit 1.687.5 unit menggunakan formula titik pulang modal unit sama dengan kos tetap bahagi dengan sumbangan margin seunit, yaitu 135.000 bahagi dengan 80, dapatlah 1.687.5 unit. Untuk titik pulang modal adalah 151.920. Untuk mendapatkan jumlah ini, titik pulang modal ringgit bersamaan dengan titik pulang modal unit darab dengan harga jualan seunit, yaitu 1.688 unit darab dengan 90, dan hasilnya adalah titik pulang modal Rp151.920. Ringkasan pengiraan adalah harga jualan seunit produk bersamaan dengan RM90. Jumlah kos berubah adalah Rp450.000. Kos berubah seunit RM10, RM10. Jumlah kos tetap adalah Rp135.000. Sumbangan margin seunit adalah RM80. Nisbah margin sumbangan 88.89%. Titik pulang modal unit adalah 1.687.5 unit. Titik pulang modal Rp151.920. Bilangan unit produk yang perlu dijual oleh syarikat untuk memperoleh nisbah pendapatan bersih kepada jualan sebanyak 30% pada tahun 2025. Maklumat yang diberikan, pendapatan bersih sasaran 30% daripada jumlah jualan sasaran RM900.000, kos tetap RM135.000, kos berubah seunit RM10 RM10, harga jualan seunit RM90. Pendapatan bersih sasaran sama dengan 30% darab 900.000 sama dengan RM270.000. Keuntungan yang perlu dicapai adalah RM270.000. Unit yang diperlukan untuk mencapai sasaran pendapatan bersih, unit yang diperlukan kos tetap tambah keuntungan sasaran per harga jualan tolak kos berubah, iaitu sama dengan 135.000 tambah 270.000 per 90 per 10 sama dengan 5.063 unit. Kesimpulan, syarikat perlu menjual 5,063 unit untuk mencapai sasaran pendapatan bersih. Tindakan yang perlu diambil, meningkatkan usaha pemasaran untuk mencapai lebih banyak pelanggan.
memperkenalkan saluran jualan baru atau memperluas pasaran sedia ada. Jika syarikat tidak dapat meningkatkan jumlah jualan unit, nasihatkan harga jualan yang perlu dikenakan untuk memperoleh pendapatan operasi sebanyak 30% daripada jualan. Maklumat yang diberikan, pendapatan yang bersih sasaran 30% daripada jumlah jualan. Jumlah unit yang dijual 45,000 seunit. Kos tetap RM135,000. Kos berubah seunit RM10. Harga jualan seunit RM90. Harga jualan baru yang diperlu dikenakan, harga jualan baru sama dengan kos tetap tambah keuntungan sasaran per jumlah unit darab satu kos berubah seunit. Harga jualan 130 sama dengan 135,000 tambah 270,000 per 45,000 darab 1 per 10 90 sama dengan 405,000 per 45,000. Kesimpulan, harga jualan yang perlu dikenakan adalah RM101 per 25 per unit. Tindakan yang perlu diambil, menaikkan harga jualan boleh menyebabkan permintaan berkurang. Jadi syarikat perlu menilai kesan harga terhadap permintaan pasaran. Syarikat boleh meningkatkan jualan dengan strategi periklanan yang lebih efektif atau memperkenalkan produk tambahan. Saya Yvonne Yi dengan nombor metrik 302840. Jika syarikat bercadang meningkatkan kualiti produk, kesan terhadap COGS dan peningkatan jualan. Maklumat yang diberikan seperti kos berubah COGS dikenakan berjumlah 50% daripada jualan seunit kepada 55%. Kos perbelanjaan iklan tetap berjumlah 3,000. Peningkatan jualan bersamaan 200%, iaitu meningkatkan jualan sebanyak 3 kali ganda. Kos baru COGS dengan pengiraan 55% didarab 90 berjumlah RM49.50 per unit. Peningkatan jualan. Jumlah jualan baru dikira sebanyak 900,000 didarab 3 berjumlah 2.700.000. Keuntungan baru dengan kualiti yang ditingkatkan. Ini adalah cara pengiraan. Keuntungan baru bersama jumlah jualan baru tolak jumlah kos berubah baru. Tolak kos tetap tolak pembelanjaan iklan dengan pengiraan 2.700.000 tolak di dalam kurungan 55% darab 2.700.000 tolak 135.000 dan tolak 3.000. 2.700.000 tolak 1.485.000 tolak 135.000 dan tolak 300. Kesemuaan berjumlah 1.077.000. Kesimpulannya, keuntungan baru selepas peningkatan kualiti produk adalah 1.077.000 yang menunjukkan peningkatan keuntungan. Cadangan, syarikat wajar meneruskan rancangan ini jika perubahan kualiti produk meningkatkan kepuasan pelanggan dan peningkatan jualan berlaku. Saya Nora Shiki binti Rahim, nombor metrik 302911. Pergantian rangkaian ejen jualan dengan kaki tangan jualan sendiri. Maklumat yang diberikan, gaji tetap ejen RM750 sebulan setiap seorang, komisen ejen 5% daripada jualan, jumlah ejen yang diperlukan 6 orang, jumlah jualan RM900,000. Kos gaji ejen setahun, setiap ejen mendapat gaji tetap RM750 sebulan. Oleh itu, untuk 6 ejen, jumlah gaji setahun adalah kos gaji sama dengan jumlah ejen darab gaji tetap sebulan darab 12. Sama dengan 6 darab 750 darab 12. Sama dengan RM54,000 setahun. Komisen ejen, komisen yang diberikan kepada ejen adalah 5% dari jumlah jualan. Jumlah jualan adalah RM900,000, maka komisen sama dengan jumlah jualan darab komisen ejen sama dengan 900,000 darab 5% sama dengan RM45,000. Jumlah kos ejen, kos gaji tambah komisen. Kos keseluruhan untuk 6 ejen adalah gabungan antara gaji tetap dan komisen. Jumlah kos ejen sama dengan kos gaji tambah komisen sama dengan RM54,000 tambah RM45,000 sama dengan
RM99,000. Kesimpulannya, jumlah kos yang ditanggung oleh syarikat untuk mengganti rangkaian ejen jualan dengan kaki tangan jualan sendiri adalah RM99,000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Adha bin Abdul Rahman, nombor matriks 302867. Seterusnya saya akan menerangkan strategi yang dicadangkan untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan syarikat. Strategi pertama ialah pengenalan produk baharu. Dengan menambah variasi produk, syarikat dapat memenuhi keperluan dan cita rasa pelanggan yang berbeza, seterusnya meningkatkan jumlah jualan dan daya saing di pasaran. Selain itu, syarikat juga disarankan untuk memperkukuh pengiklanan digital dan saluran jualan dalam talian. Penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter membolehkan syarikat menjangkau pelanggan baharu dengan kos yang lebih berkesan. Di samping itu, platform e-dagang seperti Shopee, Lazada, dan laman web syarikat sendiri boleh dimanfaatkan untuk penjualan secara langsung. Penggunaan Google Ads pula dapat meningkatkan kesedaran produk dan menarik lebih ramai pelanggan melalui pengiklanan berbayar yang bersasar. Seterusnya, strategi untuk meningkatkan prestasi syarikat. Bagi meningkatkan prestasi keseluruhan syarikat, terdapat dua strategi utama yang dicadangkan. Pertama ialah peningkatan kualiti produk. Produk yang berkualiti tinggi bukan sahaja mampu menarik pelanggan baharu, malah dapat meningkatkan tahap kepuasan dan kesetiaan pelanggan sedia ada. Kedua ialah peningkatan jaringan pengedaran. Dengan meluaskan saluran pengedaran ke pasaran atau kawasan baharu yang belum diterokai, syarikat berpotensi untuk meningkatkan jumlah jualan serta memperluas pengaruh jenama di pasaran. Seterusnya, cadangan peningkatan kecekapan operasi. Dari segi aspek operasi, syarikat disarankan untuk meningkatkan kecekapan bagi mengawal kos dan meningkatkan produktiviti. Antara cadangan utama ialah pengurusan inventory yang lebih sistematik. Penggunaan sistem pengurusan inventory berkomputer dapat membantu pengurangan kos penyimpanan, mengelak pembaziran, serta mengurangkan risiko kehilangan stok. Selain itu, automasi proses juga dicadangkan. Dengan menggunakan sistem automasi, syarikat dapat mengurangkan kesilapan manusia, mempercepatkan proses pengeluaran, dan seterusnya mengurangkan kos tenaga kerja dalam jangka panjang. Sebagai kesimpulan, berdasarkan analisis CBP yang dijalankan, syarikat perlu menjual 5.063 unit pada harga RM90 atau 4.500 unit pada harga RM100 untuk mencapai sasaran pendapatan bersih sebanyak 30%. Dari segi titik pulang modal, pada harga jualan RM90, syarikat perlu menjual sebanyak 1.068 unit bagi menampung semua kos tetap dan kos berubah. Manakala dari sudut nilai kewangan, sebanyak RM151.920 merupakan jumlah pendapatan yang perlu dicapai untuk menutup keseluruhan kos operasi. Oleh itu, beberapa tindakan penting perlu diambil, antaranya meningkatkan usaha pemasaran melalui pengiklanan digital dan saluran jualan dalam talian, memperkenalkan produk baharu serta meningkatkan kualiti produk, dan seterusnya memperluas jaringan pengedaran serta mempertimbangkan perubahan struktur jualan. Secara keseluruhannya, pelaksanaan strategi-strategi ini diharap dapat membantu syarikat mencapai sasaran keuangan, meningkatkan keuntungan, dan memastikan kelangsungan perniagaan dalam jangka masa panjang. Sekian, terima kasih.